Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, pemudahkan urusanku, lancarkanlah tutur kataku agar mereka faham. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT dapat kita meneruskan program yang telah dirancang. InsyaAllah kita merancang, Allah merancang perancangan Allah yang terbaik. Mudah-mudahan ada keberkatan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Antara tanda bersyukur adalah menggunakan segala nikmat yang Allah beri. Nikmat masa, nikmat kesihatan, nikmat internet. Banyak lagi lah nikmat kan. Yang nak disedarakan terlalu banyak. Dan kita menggunakan sedikit nikmat itu, tanda bersyukur adalah dengan berkongsi. Berkongsi platform untuk menyampaikan perkara-perkara baik. Mudah-mudahan insyaAllah ada keberkatannya. Berkat itu apa? Kebaikan yang bertambah-tambah. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang ada ini Allah dapat menambahkan lagi kebaikan demi kebaikan. Alhamdulillah, seperti sedia maklum, insyaAllah kita akan fokuskan pertemuan kita untuk mendalami memahami Quran. Dan insyaAllah jika ada kesempatan kita akan pergi kepada sedikit hadis pendek lah kan. Hadis amalan ringkas insyaAllah. Sebelum itu, mari kita mulakan sesi kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada panjangnya hadis ini kita ambil sebahagian daripadanya untuk mendapatkan sedikit manfaat, sedikit sebanyak manfaat, yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah iaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka. Malaikat akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah akan menyambut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim 4867. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dengan petikan ayat surah As-Sad, surah yang ke-38 ayat 29, yang kita jadikan ia sebagai satu pegangan daripada banyak-banyak ayat yang menyebabkan kita perlu ada kesedaran untuk mentadabbur dan mentazakkur ayat-ayat Quran. Apakah ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Yang bermaksud, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pengajaran. Jadi pada ayat ini kita boleh nampak perkataan liyadabbaru dan liyatazakkara. Li itu apa? Agar, supaya, untuk ditadabburi dan ditazakkurkan. Tazakuri tadi kan. Okey, jadi apakah itu tadabbur? Dengan kata ringkas kita boleh nampak di situ memahami mesej Allah kepada saya. Memahami bukan benda yang simple, tetapi memahami ayat itu dengan teliti. Bila kata teliti, kita kena merenung, berfikir sedalam-dalamnya dan kemudian kita perlu membuat tazakkur. Tazakkur tu apa? Setelah kita faham, kita akan mengambil apa pengajaran ayat ini yang mesti saya ingat serta action. Dia bertindak. Antara tujuan lain, kita mentadabbur dan mentazakkur ayat Al-Quran adalah 3P 1R kalau masih ingat lah.
Kalau tak ingat, tak apa. Kita sama-sama saling ingat mengingati. Jadi apakah antara 3 P 1 R yang akan kita perolehi daripada tadabbur dan tazakkur ayat-ayat Quran? 3 P. P yang pertama daripada bacaan kita, bila kita faham mesej-mesej Allah, Allah akan memberi peringatan. Kita akan dapat peringatan. Kemudian kita akan dapat apa? Kita akan dapat penawar, petunjuk, dan yang terakhir adalah rahmat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ada ketika mungkin bila kita baca ayat Quran itu, kita dapat, ini peringatan lah. Ada ketika ayat yang sama. Kadang-kadang dalam keadaan emosi kita atau situasi persekitaran kita atau hari-hari yang kita lalui itu, bila kita baca, kita dapat penawar. Walaupun ayat yang sama. Itu antara mukjizat Al-Quran. Satu ayat, ada ketika ia memberi peringatan, ada ketika dia memberi penawar, dan ada ketika dia memberi petunjuk, dan ada ketika dia memberi rahmat. Dan ada ketika bila kita baca, kita dapat keempat-empat ini. Dapat itu datang daripada mana? Daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan proses, dengan syarat kita memprosesnya, iaitu tadabbur dan tazakkur, insya-Allah. Baik. Kita sedia maklum juga dan sering dikongsikan dalam pertemuan Usrah FAAR kita, insya-Allah, iaitu level-level dalam mempelajari bagaimana untuk membuat tadabbur. Banyak sebenarnya cara. Di antara cara yang mudah lah untuk kita sebagai orang awam yang mungkin tidak ada background agama yang kuat, tidak ada kepakaran atau kemahiran dalam memahami Al-Quran, sekurang-kurangnya kita telah mengambil langkah satu persatu. Apakah dia? Ada 8 level, yang mana level 1 kita akan cuba belajar satu ayat demi satu ayat dan cuba memahaminya, dan kita andai kata telah menguasainya, kita boleh upgrade kepada kaitkan ayat tersebut dengan ayat sebelum atau surah yang sebelum. Sampailah ke level 8, kita mampu insya-Allah dalam kita mengaitkan dengan hadis-hadis sahih, insya-Allah. So, apakah cara atau disiplin dalam membuat tadabbur tazakkur atau berinteraksi dengan Quran? Quran ini kita perlu berinteraksi agar kita dapat merasai kemanisannya. Kalau sekadar baca sahaja, one way communication. Macam kita dengan manusia lah kan. Jadi kita bercakap one way communication, feel dia tak sama dengan two way communication. Baca ayat Quran, kita membaca kata-kata Allah. Tetapi kita tak respon. Jadi dia punya feel tu ataupun dia punya ruh tu agak mencabarlah. Kan tidaklah salah kemanisan Qurannya selepas dia dapat membaca. Jadi apakah disiplin dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran? Mula-mula kita baca ayat Quran, ini syarat utama, kena baca ayat Al-Quran. Dan kemudian kita upgrade ilmu kita. Selain daripada membaca, kita cubalah tengok bilik-bilik Quran terjemahan. Bukan tafsir kena clear di situ. Quran terjemahan. Kita sebagai orang awam, level kita baca terjemahan. Kalau ada ilmu sedikit, bolehlah nak tengok tafsir. So baca terjemahan. Kemudian kena buat apa? Kenalah buat tadabbur dan tazakkur. Ada proses-proses dia. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan berkongsi sambung daripada yang lepas. Tak ingatlah minggu keberapa sudah, tahun lepas dah kan. Kita telah berbincang, berkongsi, bertadabbur, tazakkur surah Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Masih ingat lagi? Atau tak ingat ataupun belum tahu? Kalau belum tahu boleh buka Quran, tengok surah Al-Jumu'ah. Hari Jumaat ni dah glamour dah. Hari Jumaat semua orang tahu Jumaat untuk orang solat berjemaah di masjid lelaki sembahyang Jumaat. Tetapi
berapa jauh atau berapa banyak kita telah faham tentang surah Al-Jumu'ah yang khusus Allah turunkan ini pada hari Jumaat. Bukan Allah turunkan pada hari Jumaat, tidak. Berkaitan tentang hari Jumaat. Penghayatan kita dengan hari Jumaat tu bagaimana, masih sama zaman dulu-dulu sekolah rendah macam tu jugalah kita rasa Jumaat. Naik sekolah menengah pun sama jugalah, oh hari Jumaat, orang sembahyang Jumaat. Jalan sesak, itu sahajakah yang kita tahu? Jadi mudah-mudahan dengan slot ini kita berkongsi dan kita menyedarkan kita bahawa dalam Al-Quran ada surah Jumu'ah, surah yang ke-62. Pasti dan pasti Allah bila turunkan surah-surah ini bukan saja-saja sekadar membaca, tapi ada mesej yang perlu kita ambil, mentadaburinya dan menjadikan ia amalan ataupun tazakur tadi itulah. Okey. So kita tengok ayat kedua pula. Kalau ayat pertama berkaitan bagaimana semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih. Tasbih ni apa? Bahasa Arab sebenarnya. Orang Melayu dan banyak pinjam bahasa Arab. Yusabbihu, sabbaha, tasbih. Tasbih. Langit dan bumi bertasbih. Tasbih tu apa? Subhanallah. Subhanallah tu apa dalam bahasa Melayu? Maha suci Allah. Apa yang kita faham tentang Maha Suci Allah? Allah ini sangat suci, bersih, tidak ada kekotoran, tidak ada kelemahan daripada apa-apa sifat yang manusia ada. Manusia ini penuh dengan kelemahan. Contoh, manusia perlukan makan. Itu kelemahan. Allah Maha Suci Allah, Subhanallah, Allah tak perlukan makan. Manusia perlu bekerja. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah tak perlukan kerja. Allah tu dah maha kuasa kan, so dia suci daripada memerlukan kerja dan banyak lagi. Jadi daripada surah Al-Jumu'ah, first ayat itu membawakan kita supaya berfikir bahawa hari Jumaat kita kena banyak-banyak bertasbih, dan selain daripada hari Jumaat, hari-hari lain juga perlu bertasbih kerana makhluk-makhluk di langit dan di bumi yang tidak berakal pun bertasbih. Kita yang Allah beri akal fikiran, antara penciptaan yang terbaik Allah, adakah kita bertasbih? Tidaklah burung itu kita lihat dia berkicauan, mata kasar kita, telinga kita mendengar, tetapi mereka itu sedang bertasbih. Kita melihat pokok itu statik ataupun daunnya melintuk-lintuk dibuai angin, berdesir, bunyi daun. Tidaklah pokok itu berdiam, tetapi makhluk itu bertasbih. Siapa yang kata? Allah yang kata melalui surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang di langit di bumi semua bertasbih. Allah dah bagi tahu kita. Kita beriman ke ataupun tidak? Auzubillahi min zalik. Kemudian kita beriman dan kita yakin semua makhluk bertasbih. Jadi kalau makhluk yang tidak akal, tiada akal pun bertasbih, kita perlu lebih lagi bertasbih mensucikan Allah. Lawan mensucikan Allah, mensyirikkan Allah, mengkotorkan Allah, merasakan Allah itu lemah. Na'udzubillah min zalik. Okey, kita teruskan perjuangan itu yang lepas lah. Boleh rujuk. Tadabbur, tazakur, surah Al-Jumu'ah ayat 1. Hari ini kita akan berkongsi sedikit tentang surah Al-Jumu'ah ayat 2. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang bermaksud huwa, dia, allazi yang ba'atha, diutuskan. Ba'atha juga membawa maksud bangkit, dibangkitkan. Fi ummi, di dalam kalangan kaum yang ummi, orang-orang Arab yang ummi. Ummi bahasa Arab, bahasa Melayu, ummi itu apa? Kita tengok sebentar lagi. Okay, kemudian rasulan, seorang rasul, minhum, daripada kalangan mereka.
Yatslu, dia membacakan, alaihim, kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan. Yuzakkihim, zakah juga adalah suci. Mensucikan kepada mereka. Wa yu'allimu, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, khususnya Alkitab itu Al-Quran. Wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu, dan sesungguhnya mereka qablun, sebelum ini, lafi dhalalim mubin, adalah daripada kesesatan yang nyata, mubin. Okey, cuba kita buat tadabbur, kita scan ayat ini satu persatu. Apakah mesej Allah kepadaku? Allah memberitahu aku, di antara tadabbur yang diperolehi, Allah memberitahu aku, dialah yang telah mengutuskan. Siapa yang utuskan? Allah. Daripada kalangan orang ummi, orang Arab ni, yang mengutuskan adalah Allah. Allah yang pilih, bukan manusia yang pilih. Seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka. Tugas Rasul ni apa? Membaca ayat-ayat Allah, membersihkan mereka daripada kesesatan, mengajar mereka Al-Quran, dan mengajarkan hikmah. Hikmah ni apa? Hukum-hukum atau pengetahuan dalam Quran. Sesungguhnya Allah beritahu aku, sesungguhnya mereka itu, kalangan orang ummi itu adalah manusia yang sesat. Dengan kata mudah lain, versi kita, kalau kita faham ayat ini, di kalangan satu kaum itu, yang mana mereka ni ummi ni tidak pandai membaca. Sebagian ulama mengatakan tidak pandai membaca. Di kalangan mereka yang buta huruf itu, Allah telah lantik seorang Rasul. Dan tugas Rasul itu, bacakan Quran, sucikan, bagi tahu mereka bahawa Quran ni benar, buang sifat kesesatan mereka itu, sucikan mereka. Yang ketiga, Rasul itu bertugas untuk mengajarkan. Tadi baca je, baca dengar. Ajar pula. Kemudian hikmah. Empat poin perkara di bawah tu telah dituliskan. Tugas Rasul membacakan dan mensucikan, mengajarkan dan mengajar hikmah. Mengajar Al-Quran, mengajar hikmah. Itu tugas Rasul. Jadi kalau betul kita ini, tazakurnya lah. Tazakurnya peringatan kepadaku. Ingat Fa'ar. Allah utuskan Rasul untuk membuat empat perkara ini. Kalau kau sayang Rasul, kau kena teruskan perjuangan Rasul dengan teruskan membaca, bacakan kepada manusia, mensucikan hati manusia, dirimu dan manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia dan mengajarkan hikmah. Tazakurnya. Baik, so boleh masing-masing buat tadabbur tazakur, insya-Allah telah diajar atau dikongsikan teknik dia, asas bagaimana. Mudah-mudahan daripada ayat ini menambah kefahaman kita pada hari Jumaat, kita perlu membuat sesuatu. Sesuatu dengan ilmu. Kalau sebelum ini buat sesuatu hanya ikut-ikutan, oh orang baca Yasin, kita baca Yasin. Oh orang apa lagi? Orang mandi sunat. Apa saja yang orang buat itu, kita usahakan pada kali ini untuk merujuk Quran apa yang Allah kata. Wallahu a'lam. Setakat itu saja pada hari ini insya-Allah. Maka mudah-mudahan Allah berkati perkongsian yang sedikit ini dan menjadikan kita manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Tidak lain, kita hanya mahukan redha Allah. Dan Allah meridai apa yang telah dilakukan. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum.